Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fil 'afiyati ya arhamar rahimin. Yang dimuliakan Tuan Imam, seterusnya Tuan Nazir, ahli jawatankuasa masjid, yang dikasihi para hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita baru saja selesai menunaikan fardhu maghrib berjamaah, dan lagi kita baru saja dapat menunaikan puasa di bulan Ramadan. Sekala kita berada di bulan Syawal, yang mana bulan kesyukuran untuk kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah kita pada Allah kerana masih lagi diberi usia umur, yang mana dengan usia dan umur sisa baki usia inilah, baki-baki usia yang kita ada ini, kita dapat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan buatlah ibadat ini sebaik-baiknya. Jadi sebenarnya di bulan Syawal ni dia ada lagi ibadat sunat yang besar juga pahala dia, yang bagi orang yang beriman, orang yang tamak kepada pahala Allah Subhanahu wa taala, ialah mereka tidak tinggal, iaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi dengan puasa ni Nabi sebut seperti kadah, seperti puasa setahun. Maksudnya kalau kita puasa 6 hari di bulan Syawal, hari ni berapa? 17 Syawal tak silap saya ini. Kita dianggap di sisi Allah sebagaimana Nabi sebut, kita puasa seperti setahun penuh. Jadi jumpa Ramadan kita puasa lagi, kan? Jadi itu besar fadilat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita akan teruskan lagi pengajian ilmu akidah kita, yang mana dengan pengajian ini kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab rentetan kehidupan manusia ni dia bermula daripada yang kita belajar dulu. Daripada zaman kita kecil kita belajar, kalau tempat saya alif di atas A, alif di bawah I, alif di hadapan U, A, I, U. Lepas tu zaman sekarang disebut pula Iqra, yang saya mengajar kat sekolah tu, A, I, U, Ba, Bi, Bu, Ba, 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 Bata, Ba, Bi, Bi. Lama-lama boleh baca Quran. Daripada situlah kita belajar dalam keadaan kita tak tahu apa, dan daripada kita kecil, kita dulu muqaddam, kita belajar dalam keadaan tak tahu. Ayah kita pun, kita dalam hati kita, apalah guna aku belajar ilmu ni, tapi belajar juga sebab ayah kita ni akan rotan kita ataupun takdib kita kalau kita tak belajar. Bolehlah kita baca Quran, masih lagi kita boleh baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, kan? Lepas boleh baca Al-Quran, bila kita besar sikit, kita baca terjemahan dia, baca kata-kata. Itu nasib baiklah kalau yang belajar. Kalau yang tak belajar tu dia pakai setakat yang baca je, setakat baca Al-Quran. Bulan puasa khatam, alhamdulillah 2 kali khatam. Jadi itu kalau setakat tu kita belajar, maka dari sudut ilmunya tak sampai. Dia setakat kita belajar, kita baca, dia jenis ibadah saja, tapi dia ilmu dia tak sampai. Ilmu dia kena belajar lagi, daripada kita boleh baca
belajar terjemahan dia, lepas tu belajar tafsir dia, lepas tu belajar makna-makna Al-Quran yang boleh meneguhkan iman kita. Jadi pada malam ini kita sambung ilmu pengajian ilmu akidah ni, tujuannya ialah untuk kita meneguhkan iman kita, lebih yakin kita kepada Allah, supaya tidak datang dia panggil syirik khafi. Dia ada syirik jali dengan syirik khafi dalam pengajian ilmu akidah. Yang jali ni, yang jelas-jelas ni, macam orang yang bukan Islam lah, orang kafir semua patung, itu dia panggil syirik jali. Ataupun orang yang tak belajar langsung tentang agama, dia betul-betul mengharapkan makanan itulah sebab hidup. Itu syirik jali tu. Dia kata kalau aku tak makan mati. Dia letak makanan tu sebagai penghidup dia. Maka itu dia panggil syirik jali. Kalau syirik khafi ni, kita lupa pada Allah dikira syirik juga, tapi syirik khafi, syirik yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran daripada sifat-sifat makhluk. Jadi pada malam ini kita akan teruskan dengan pengajian ilmu akidah bawah tajuk Al-Asmaul Husna, iaitu nama Allah yang ke-67, Al-Wahidu. Jadi kalau kita belajar ilmu nama-nama Allah Al-Asmaul Husna, dia lebih memudahkan kita bila kita masuk bab pengajian tauhid kita nanti. Kita dah belajar nama Allah yang ada 99, malam ni nama yang ke-67. Dan nama Allah ni ada yang nama yang hampir sama. Hampir sama, ada yang nama yang berlainan. Sama dari sudut maksud dia hampir sama, tapi tetap ada perbezaan. Dan ada yang berlainan. Contoh yang sama, contoh sama Al-Muqaddimu Al-Awwalu. Al-Muqaddim ni yang dahulu, Al-Awwal yang pertama, tapi ada beza dia. Itu perlu kita belajar ilmu akidah ni. Dengan mempelajari, sebagaimana saya sebut tadi, dia boleh menguatkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama Allah yang ke-67 ialah Al-Wahidu. Nama-nama ni disebut dalam Al-Quran. Apa maksud Al-Wahidu? Dalam kitab yang kita pelajari ni ialah asal akidah, dia sebut Yang Maha Esa, iaitu Allah tunggal dan tiada berbilang-bilang. Allah tunggal dan tiada berbilang-bilang. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut Qul huwallahu ahad. Itu asal daripada Al-Ahad, Al-Wahid. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu tunggal, wahid. Ahad tunggal. Tunggal ni dia tak ada bilangan selepas dia. Bila kita sebut anak tunggal, maksudnya anak yang tidak ada abang, tidak ada kakak, tidak ada, dia seorang je. Jadi Allah ni dia tunggal. Maksudnya dia tidak ada mak, tidak ada ayah, tidak ada adik, tidak ada abang. Dan ayat ni dia nak menodok hujah orang-orang Kristian. Yang orang Kristian mengatakan ada Tuhan ibu, ada Tuhan bapa, ada Tuhan anak. Sebab agama Kristian ni kan dia dulu daripada Islam. Dia dibawa oleh Nabi Nabi Isa alaihissalam. Ada pengikut dia. Sebenarnya agama ni sama je daripada Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad. Dia punya rule ataupun jalan pemahaman agama sama saja. Tidak ada beza. Tapi yang mengubah tu ialah pengikut-pengikut dia. Pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi Musa, di kalangan ahli ulama juga. Ahli ulama dia lah. Jadi sehingga dia memahami bahawa ada Tuhan bapa, iaitu Allah, ada Father of God, Mother of God, Tuhan ibu Mary, Maryam, dan anak Isa, orang Kristian. Jadi Allah nak menolak fahaman Tuhan ni ada tiga, maka Allah Ta'ala turunkan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dia Allah yang tunggal. Maksudnya Allah tak ada bapa, tak ada ibu. Jadi kita sebagai orang yang beriman,
Maka yakinlah Allah tak ada bapa, tak ada ibu, tak ada pasangan. Lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakkan. Jadi dengan turunnya ayat ni, kita tak perlu fikir. Kita tak perlu fikir ataupun bandingkan pemahaman kita dengan hayatullah, Allah ni hidup. Adapun kita hidup ada mak, ada bapa, ada anak, ada pasangan, ada nafsu. Kita jangan fikir Allah ini, Allah satu, tak boring ke Allah. Kita fikir macam tu, kita masuk sifat manusia kepada Allah, maka sesatlah kita, kan? Sesatlah kita dalam memahami ataupun mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah ajar awal-awal lagi kepada Nabi Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu satu. Ada dalam ayat lain Allah Taala sebut, qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwa wahidul qahhar. Katakanlah wahai Muhammad, Allah mencipta semua perkara. Dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd, surah Ar-Ra'd. Katakanlah wahai Muhammad, Allah mencipta semua perkara, wa huwa wahidul qahhar. Dia ni tunggal tapi maha qahhar, ni maha gagah kuasa. Gagah dan kuasa ni, kan? Dia tunggal dan maha gagah kuasa. Sebab itu Allah ni dia tidak perlu kita bodek. Macam mana bodek ni? Maksudnya kita nak sesuatu, kita rapat dengan orang tu, kita puji, tak. Allah tidak macam tu. Dia nak kita ikhlas. Kita ikhlas bila kita minta lah dengan ikhlas kepada dia, sebab dia tidak ada benda-benda yang berkepentingan untuk dia. Dia nak, sebagaimana dia sebut, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya sembah dia. Sembah ni dalam erti kata lain, taat, patuh dan sujud pada dia. Itu penting kita memahami. Lepas tu dalam kitab lain dia sebut wa huwallazi tawahhada bi jami'il kamalat. Dahlah dia satu, dia pula satu, sempurna dengan semua sifat-sifat yang sempurna. Sifat-sifat sempurna. Kita sebutlah sifat apa, semua tak sempurna, kan? Tapi lebih sempurna daripada makhluk-makhluk lain, manusia ni. Macam kita lebih sempurna, tapi berbanding dengan Allah, semua kita tak sempurna. Sebutlah apa sekali tu. Kuat kita tak sempurna, sekejap aja, kan? Tak makan lemah. Allah tak, dia kuat selama-lamanya. Tidak berkait dengan masa penciptaan Allah. Kita sebut Allah kuat selama-lamanya. Selama-lamanya itu makhluk Allah. Jadi yang kita faham, untuk kita faham, kita sebut selama-lamanya, kan? Padahal selama-lamanya tu berdasarkan pergerakan masa. Tapi kalau nak banding pergerakan masa, tak boleh. Sebab masa sendiri pun adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia sebut Allah ni tawahhada bi jami'il kamalati. Dia tunggal tapi dengan segala sifat-sifat kesempurnaan, bihaitsu la yusyariku fiha musyarikun. Sekira-kira tidak ada sesuatu pun yang boleh kita samakan dengan dia. Tidak ada musyarik. Musyarik ni perbandingan. Orang yang nak, kalau kita kata Allah kuasa, ada lagi satu makhluk lain yang berkuasa. Nama dia apa? Kita cuba, tak ada. Bila sebut aja Allah, nak banding dengan makhluk, tak boleh. Sebab itu Allah awal-awal lagi dia sebut dalam surah Al-Ikhlas supaya kita faham. Dan para sahabat Nabi, dia tak perlu belajar sebagaimana kita belajar. Sebab itu para sahabat zaman Nabi, dia tak ada sifat 20. Hanya Al-Quran, para sahabat dah faham. Bila turun je surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, maka sahabat pun faham. Fahamlah apa. Sebab sahabat Nabi ni dia panggil apa ni? Arabul Arbah. Orang Arab yang betul-betul tulis. Bahasa dia tu, dengar je Quran, dia terus faham terus. Itu kelebihan para sahabat. Sebab itu dia tak banyak bertanya Nabi. Dia tak banyak bertanya. Dia hanya bertanya beberapa perkataan yang dia tak faham dan hukum yang dia tak faham. Bila Nabi nampak muka Nabi macam tak suka, dia diam. Itu para sahabat. Contohnya para sahabat pernah tanya, mal haraj ya Rasulullah. Apa perkataan haraj?
Nabi kata di akhir zaman ni harash. Nabi ulang berapa kali. Sahabat tanya apa harash? Nabi kata al-qital, perang. Betul lah, kita berada di akhir zaman ni perang. Walaupun apa ni, masyarakat dunia antara bangsa sekarang ni dia hebat dari sudut memikirkan ekonomi dan sebagainya, tapi untuk melakukan perang Allah hadirkan manusia-manusia yang kurang segi akalnya, maka berlakulah peperangan kan, macam berlaku sekarang lah di Iraq dengan Amerika, Israel dan sebagainya, menyebabkan sistem ekonomi kita dah berubah. Selain daripada itu, peperangan ini juga boleh mengingatkan hamba-hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia manusia ni kalau kita tidak diuji oleh Allah, tidak diusik oleh Allah kehidupan dia akan terus hanyut, dia akan lupa. Sebab itulah bila kita diberi kesakitan oleh Allah, maka bersyukurlah. Kita demam ke alhamdulillah, ucaplah kepada Allah. Dengan sebab kita demam, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu setengah ulama dia sebut dalam bala bukan semua bala. Dalam keadaan bala, ujian bukan semua ujian, tapi ada kebaikan. Jadi itulah nama yang pertama Allah. Nama Allah apa ni? Al-Wahid. Dia tafsir ni banyak lagi lah. Tafsir dalam apa ni, dalam kitab ni banyak. Cuma bila kita sebut Al-Wahid, Allah ni tunggal, dia akan menjadi apa nama ni, perdebatan masa kini, iaitu masalah tawassul. Sebab itu dalam khutbah kita serangga kan, Allahumma inna tawassalu ilaika bi nabiyyika kan, dalam khutbah tawassul. Tawassul ni maksudnya kalau kita minta, kita berdoa dengan cara sama ada menyebut Nabi ataupun kita hubungkan dengan para sahabat kan. Tak boleh ke kalau kita berdoa terus pada Allah? Boleh. Bukan tak boleh kan, bahkan bagus macam tu. Tapi kalau kita rangkaikan doa kita dengan menyebut Nabi, kita tawassul, ya Allah aku bertawassul. Bertawassul ni maksudnya melalui, aku berdoa dengan cara melalui Nabi, minta kepada Allah. Iaitu Nabi ni kekasih Allah. Bila kita sebut Nabi, Allah suka pada Nabi. Bila Allah suka, kita pun suka, maka kita doa pada Allah dengan cara melalui Nabi. Kita sebut, ya Allah aku bertawassul dengan Nabi yang mulia, ya Allah tolonglah sempurnakan hajat kan. Bab tawassul ni panjang. Cuma setengah-setengah perdebatannya dia menyebut tawassul ni tak boleh. Dia menyalahi kedatangan Allah ni satu. Kenapa? Macam-macam perdebatan. Walaupun tawassul tidak ada masalah dalam Islam. Dan bila kita berdebat ni, Imam Syafi'i dia lebih suka kalau kita berdebat kita yang kalah. Tak sama dengan kita hari ni. Saya ada ingat satu perkataan Imam Syafi'i, ma nazartu syakhsan illa wa rajautu annal haqq ala lisani. Imam Syafi'i pernah sebut macam tu. Dia kata, tidaklah aku berdebat dengan seseorang melainkan aku mengharapkan kebenaran itu lahir di atas lawan aku. Ma nazartu syakhsan illa wa rajautu annal haqq ala lisani. Tidaklah aku berdebat dengan seseorang dan aku mengharapkan kebenaran itu lahir di atas lawan aku. Sebab apa? Sebab bila kita berdebat dengan seseorang, kita kalah, kita akan ingat selama-lamanya. Tapi kalau kita menang, hari ini kita menang hebat, esok kita lupa apa yang kita menang. Ini untuk berdebat untuk kebenaran lah. Bukan berdebat untuk siapa menang siapa kalah. Untuk agama dia macam tu. Imam Syafi'i dia mengharapkan kebenaran tu atas orang yang lawan dia, supaya dia ingat. Dia macam tu. Dan memang macam tu. Kalau kita berdebat dengan orang, kita kalah, kita akan ingat selama-lamanya. Biasa macam tu. Itu sifat nama Allah yang ke-67 Al-Wahidu. Seterusnya nama Allah yang ke-68 As-Samadu. As-Samadu. Apa maksud dia? Dalam kitab yang kita belajar dia sebut
As-Samadu yang Maha Pelindung, iaitu nama Allah yang maksud dia Allah yang Maha Pelindung. Allah tempat tumpuan segala hajat. Allah tumpuan segala hajat. As-Samad. As-Samad ni dalam maksud lain dia panggil mutaraddif dalam bahasa Arab al-maqsud. Al-maqsud. Al-maqsud ni tempat tuju. Kalau kita sebut dalam bahasa lain, As-Samadu ni tempat bergantung. Bagi orang yang beriman, pergantungan dia dengan Allah sangat tinggi. Sangat tinggi. Walaupun kita tengok orang beriman, dia bekerja, kan, dia bekerja dan sebagainya, dia tetap bergantung pada Allah. Kerja tu hanya asbab saja. Asbab saja. Macam kita dapat ilmu. Ilmu tu asbab saja. Apa ni? Kita belajar ni asbab saja. Yang bagi ilmu tu Allah, kan. Kerja tu asbab saja. Yang bagi rezeki tu Allah. Sebab tu orang yang beriman, kepergantungan dia dengan Allah sangat tinggi. Dalam kitab akidah lain dia sebut apa maksud As-Samadu. Ada kata As-Samadu al-ma'na al-jami'u allazi yadkhulu fihi kullu ma fassara bi hadzal ismul karim. As-Samad ni yang kita sebut qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allah tempat bergantung, Allah tempat tuju semua makhluk. Dia kata makna jami'. Makna jami' ni makna yang sangat sempurna. Sebagaimana kita sebut masjid jami'. Masjid kita ni, masjid Qaryah kan, masjid Qaryah di Hulu ni adalah masjid jami'. Masjid tempat orang solat Jumaat. Dalam apa ni, dalam kitab fiqh bila sebut masjid jami', masjid tempat solat Jumaat. Sama juga surau jami', kan. Dia ada istilah. Cuma istilah tu tak diguna di tempat kita. Dia panggil masjid solat Jumaat, surau solat Jumaat. Tapi yang sebenarnya Masjid Al-Jami'. Dalam kaedah fiqh bila disebut jami', masjid tu didirikan solat Jumaat pada dia. Sebab masjid tu cukup syarat. Sebab nak solat Jumaat ni dia kena cukup syarat dia. Bukan boleh semua tempat. Jadi maksud As-Samad ialah makna yang lengkap, yang sempurna, yang termasuk padanya setiap perkara yang ditafsirkan oleh semua nama-nama yang mulia tadi yang kita belajar, kan. Sebut Al-Majidu, Al-Wahidu, Al-Mutaqad, Al-Muqaddimu, Al-Muakhiru. Tapi As-Samad ni adalah dia sempurna. Sebab apa? Sebab makhluk bergantung dengan dia. Bergantung. Bila sebut As-Samad ni, semua makhluk dia bergantung dengan Allah dari semua sudut. Sudut apa? Sudut sifat kuasa Allah. Sudut apa? Sudut penentuan Allah. Sudut apa? Sudut Allah Tuhan yang Maha Agung, Maha Kuasa. Jadi bila sebut As-Samad, semua manusia tuju pada Allah, bergantung. Macam kita berdoa lah, kita bergantung, harap sepenuhnya pada Allah. Sebab itu dalam dalam kita berdoa kepada Allah ni, sifat As-Samad atau dia panggil Ar-Raja, harap sangat penting. Kalau kita berdoa biasa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima, tak ada harapan. Harapan tu tak ada, maka doa kita tak ada ruh. Doa saya saja. Bukan Allah mungkin dia bagi tapi lambat. Tapi kalau kita berdoa dengan penuh pengharapan, Allah Subhanahu wa taala akan memberi dengan cepat biasanya. Sebagaimana para sahabat Nabi yang disebut mubasyaratan bil jannah, asyaratun mubasyaratun bil jannah. 10 sahabat yang masuk syurga secara mubasyarah yang Nabi sebut. Di dunia lagi Nabi sebut Umar, Abu Bakar, Sayyidina Ali, Uthman, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Awan dan sebagainya. Ada 10 semua sekali itu. Tapi bila mereka berdoa, walaupun mereka dah tahu mereka ni Nabi sebut di dunia lagi sebagai ahli syurga, tapi bila berdoa harap. Mana bukti dia harap? Ialah bila dia berdoa, dia meniti air mata sehingga basah janggut dia. Itu harapan, bukti harap. Tapi kalau kita berdoa sambil ketawa, itu bukan doa yang tidak ada roh. Bila doa tidak ada roh, tahap penerima Allah tu agak lambatlah sikit. Lambat sikit. Itu penting kita belajar. Bila kita belajar, kita tahu. Jadi dia sebut As-Samad, fa huwa samadul ladzi tasammada ilahi ay taqsuduhu jami'il makhluqat.
Dia Allah tempat bergantung yang dituju kepadanya semua makhluk, bizilli wal hajat wal iftiqar, dengan penuh hajat wal iftiqar. Iftiqar ni keperluan. Semua keperluan kita bagi orang yang beriman, semua keperluan kita dia mengharapkan daripada Allah, walaupun benda tu datang daripada orang, kan? Mungkin daripada orang ni, daripada orang Cina, daripada India. Macam kita tak nampak secara kasar, kan? Bawang daripada India, orang India yang bukan Islam tanam kat sana. Yang Islam pun ada juga. Dia tanam, ekspor kat kita. Itu pun daripada Allah. Cuma dia tu asbab saja. Dia tersebab saja. Tapi yang menjadikan mawar yang datang pada kita semua tu rezeki daripada Allah. Sebab tu kita beriman kena ingat. Ini penting sangat beringat. Kita jangan ingat janganlah kita fikir, kalau tak ada orang India tak boleh makan bawang. Kalau tak ada selak minyak di Iran tu tak jalan lah kita. Tak boleh macam tu, kan? Sebab itu asbab saja. Dia sebut lagi apa lagi? Wa yafzu ilaihi al-'alimu bi isri. Wa yafzu ilaihi al-'alamu bi usri. Dan semua alam ni, alam termasuklah manusia, malaikat, jin, kan? Yang hebat-hebat macam mana pun, para malaikat yang hebat macam mana, Israfil standby. Kerja dia dua ni, tiup sangkakala pertama dengan tiup sangkakala yang kedua. Itu je kerja dia, standby. Allah suruh je dia tiup, kan? Itu je kerja dia. Dengan penuh kehebatan dia, tapi semua tu dia masih lagi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting kita memahami sifat Allah As-Samad. Dan seterusnya sifat yang ke-69 ialah Al-Qadir. Dalam kitab kita dia sebut Al-Qadiru yang maha berkuasa. Ia berkuasa membuat apa sahaja yang ia kehendaki, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalang kuasanya. Kita sekarang satu kuasa besar dunia, kan, ni Amerika lah. Dia rasa dia hebat. Dia sombong dah lebih 100 tahun. Bermula daripada British dulu 1924 lagi, bila dia mengalahkan Kerajaan Osmaniyah, kan? Dia rasa dia hebat. Hingga orang Islam ni bila dah tak ada kerajaan pusat dunia, kalau kita sekarang PBB lah. Kalau dulu yang PBB itu Kerajaan Osmaniyah, tak ada PBB. Semua negara-negara kafir, negara dikuasai oleh kafir maksud saya, dia tunduk kepada Kerajaan Osmaniyah, sehinggalah dia menjatuhkan Kerajaan Osmaniyah, dan Yahudi menubuhkan PBB, UN, United Nations, kan? Jadi semua negara kafir ni bermaharajalela. Ada bermula daripada British, kemudian naik pula Amerika jadi kuasa hebat dunia. Sehinggalah 100 tahun lebih daripada 1924 mereka bergabung, Perancis, Amerika dan sebagainya. Mereka rasa hebat sampailah pada tahun ni 1926 mereka berperang dengan Iran. Mereka kalah lah. Situasi sekarang mereka kalah lah. Sehingga minta berapa kali. Sekarang ni yang terbaru diberi tempoh 48 jam, diberi 2 minggu, 5 hari, 48 jam. Yang terbaru tambah lagi. Kata nak serang Iran, tapi tak serang-serang pun. Mereka dah kalah sebenarnya. Semua tu daripada mereka sombong, rasa hebat, senang je Allah nak menjatuhkan mereka, kan? Sebab itu dalam kehidupan kita ni, kita jangan kita kagum sesuatu perkara melebihi daripada kekuasaan Allah. Contohnya kita kagum dengan kehebatan seseorang lah, kan? Menteri tu, Perdana Menteri ni, hebat dia, kan? Sampai kita lupa pada Allah. Ataupun kita kagum dengan kekuasaan Amerika, tak menang lah, sampai tahap tu. Tapi kita yakin macam tu sekali, tak boleh, kan? Sebab Allah ni maha berkuasa. Allah maha berkuasa. Sebab tu kita orang beriman, kita orang yang beramal soleh, amal iman kita, amal ibadat kita mesti pergi istimrar, sentiasa buat, teruskan. Apa-apa yang berlaku sekalipun, apa-apa perubahan sekalipun, kita mesti kekal. Sembahyang kita, puasa kita, ibadat kita.
Walaupun dunia ni terbalik ke apa semua, kita kena apa ni? Istiqamah. Jangan kita kagum dengan itu dengan ini sampai melebihi daripada batas kekuasaan Allah. Seolah-olah benda tak akan berlaku, kan? Ya sebab Allah jatuhkan dulu, kan? Kalau kita baca sejarah-sejarah pada tahun 1924, kenapa kerajaan Uthmaniyah jatuh? Macam-macam lah. Ada pegawai dia Syuah, ada pegawai dia senang di itu, senang di itu, Allah jatuhkan, kan? Sebab itu bab ibadah akidah itu kita teruskan. Walaupun orang lain kan tak datang surau, tak datanglah kita. Kita datanglah masjid surau untuk meneruskan ibadat kita. Kalau ada peluang untuk belajar ilmu, belajarlah, supaya kita tidak tersesat. Dan seterusnya nama yang ke-70, Al-Qadiru. Al-Qadiru ni banyak tafsir dia ni. Tapi sebab apa ni, masa kita tak mengizinkan untuk saya banyak baca contoh-contoh dalam kitab-kitab lain lagi mengenai dengan nama Allah Al-Qadiru. Yang ke-70 ialah Al-Muqtadiru. Sebab saya target untuk baca 4 nama je. Setiap kali kuliah ada 4 nama Allah, jadi saya ringkas je. Al-Muqtadiru. Nama yang ke-70 Al-Asma'ullahul Husna Al-Husna. Yang ke-70 nama dia Al-Muqtadiru. Apa yang maksud Al-Muqtadiru? Yang menentukan. Al-Muqtadiru yang menentukan. Al-Muqtadiru yang menentukan segala apa jua yang berlaku adalah mengikut penentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap benda yang berlaku ni adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa ni? Dalam ayat Al-Quran Allah Taala sebut Al-Muqtadirah. Wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Lepas tu wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Sesungguhnya Allah ke atas setiap sesuatu muqtadira, ada ketentuan. Allah bagi setiap makhluk dia ni ada ketentuan tertentu. Kalau orang ni kuat, Allah tertentukan, Allah qadarkan kekuatan dia setakat ni. Kalau orang ni kaya dia kaya setakat ni. Kalau orang ni handsome dia setakat ni. Bukan kata handsome sampai tak boleh tengok, kan? Tak, sampai kalau dia kuat sampai tak boleh apa ni, boleh angkat bumi, tak ada. Boleh angkat bumi ni tak logik dia duduk atas bumi, kan? Jadi Allah tentukan setiap ciptaan dia dengan sesuatu ketentuan yang sesuai sebagai makhluk itu sendiri. Sebab itu Allah Ta'ala sebut wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Lepas tu Allah Ta'ala sebut lagi innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang yang bertakwa ini akan berada dalam syurga, dan dalam syurga tak ada sungar. Dia duduk di tempat yang benar, inda maliki muqtadir, di sisi Tuhan yang menentukan. Al-Muqtadir ini maksudnya Allah menentukan semua perkara. Menentukan maksudnya menetapkan semua perkara yang berlaku di alam ini. Cuma ada cuma sikit. Manusia ni, tapi Allah tentukan juga. Allah tentukan semua, dan manusia ni Allah tentukan dengan cara Allah letak akal. Dia berbeza dengan makhluk lain. Dengan makhluk macam malaikat. Dengan malaikat, dia ni makhluk yang Allah cipta jenis taat. Kok mana dia buat, mesti yang dia buat dia taat pada perintah Allah. Tak ada satu malaikat pun yang lari daripada jalan taat. Semua buat yang taat. Syaitan ni jenis jahat. Dia tahu dia jahat, dia akan masuk neraka, dia akan buat jahat, tapi atas pilihan dia lah.
Tapi manusia dan jin ni dia letak akal. Kelebihan dia akal. Dan akal itulah yang Allah tentu balasan mengikut apa yang dia pilih. Tapi Allah dah tahu. Itu pelik ni, susah nak belajar kan. Dalam bab akidah dia ada satu tajuk. Tajuk iradatullah wa iradatun nas. Kehendak Allah dan kehendak manusia. Kita ada kehendak, Allah ada kehendak. Allah lagi lah kan. Allah Ta'ala sebut fa'alul lima yurid. Allah sangat membuat apa yang dia kehendaki. Dia kehendak, dia buat. Kita ada sebab apa? Sebab Allah nak kita ada, maka adalah kita. Tapi manusia ada juga kehendak macam kita kan. Nak makan, nak minum, nak itu, nak hebat. Itu kehendak kita. Tapi kehendak Allah ni kehendak yang hakiki. Ada pun manusia kehendak dia berdasarkan akal dia. Akal dia, iaitu fikiran dia. Dan akal ni kalau kita tidak belajar ilmu, dan akal itulah diuji. Akal kita dah diuji. Sebab itu bila akal kita tidak belajar ilmu, maksudnya akal kita tidak dipandu oleh ilmu, maka dia akan dibawa oleh nafsu. Nafsu ni dia akan ruknu ila syayatin. Dia akan terdorong ke arah syaitan. Jangan nafsu kebaikan ni jangan. Tapi nafsu yang baik pun ada juga. Itu pun melalui akal yang belajar. Sebab itulah Nabi sebut talabul ilmi fardhu. Belajar ilmu ni fardu. Sebab apa? Sebab dia boleh mendidik akal kita. Apatah lagi ilmu yang berkaitan dengan akidah. Menjadi sangat-sangat fardu ain. Akidah, fiqh, tasawuf kan. Ini ilmu-ilmu yang diijma'kan oleh para ulama, ilmu fardu ain yang wajib belajar. Sebab apa? Kalau kita tak belajar, kita tidak akan faham. Kenapa kan Allah tentu semua. Allah tentukan aku masuk neraka. Macam mana? Aku tak buat salah contoh kan. Bila kita tak belajar, itulah persoalan-persoalan yang akan timbul dalam apa ni? Dalam fikiran kita. Sebab itu kalau kita baca hadis Nabi, tidak ada satu pun orang kafir dalam neraka. Bila dia masuk neraka, dia kata, ya Allah, kenapa kau tentukan aku masuk neraka? Tak ada. Carilah, tak ada. Tapi bahkan orang kafir mengaku dia jadi kafir sebab pilihan dia. Satu, sebab pilihan dia. Yang kedua, sebab dia nak jadi kafir. Sebab itu syurga neraka ni adalah pilihan kita. Kalau kita nak masuk syurga, maka ikutlah perintah Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baiknya. Tapi kalau kita tak nak, maka kita tak buat perintah Allah. Nabi kata setiap umat dia masuk syurga illa man aba, melainkan orang yang enggan. Bila para sahabat tanya, siapa kau yang nak masuk, siapa ke yang enggan? Orang yang nak masuk ialah orang yang ikut perintah Allah, belajar ilmu, tahu ibadat. Dan orang yang tak nak ialah orang yang langgar perintah Allah dan tidak belajar ilmu. Itu di antara kata-kata para sahabat nak memahami kepada kita bahawa akal ni dia panggil adat taklif, iaitu benda yang Allah Ta'ala taklifkan kita melalui akal. Kalau kita tak ada akal, tak apa, selamat ahli syurga. Gila dah. Jadi gila tak nak pula kan. Jadi gitulah yang kita kena faham dalam kehidupan kita. Jadi setakat itu saja untuk pembelajaran ilmu akidah kita, 4 nama Allah pada malam ni. InsyaAllah lain kali kita akan sambung 4 lagi nama Allah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak boleh memperkukuhkan iman kita pada Allah SWT. Jadi setakat itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya mu'allima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna fafahamnaha Sulaiman, wa kullan atayna hukman wa 'ilma wa sakharna ma'a Daud wal jibala wa tayra kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim wa Rabb Musa wa Isa wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wal nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin.